Assalamualaikum dan selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut Aidilfitri. Pejam celik, dah raya. Korang puasa penuh ke tak? Macam aku, confirm lah penuh. Come on. Jadi, raya tak raya, konten mesti jalan. Sebab apa? Nanti bos aku akan marah aku. Dia kepiap aku. So, aku tak nak kena macam itu time raya. Hari ni, apa yang aku nak cerita kat korang adalah tentang the best budget mods yang korang boleh buat dekat kereta korang bila korang dah dapat duit raya. Let's go! Sebelum aku nak mulakan video ni, aku nak bagi tahu kat korang, mentang-mentang dah raya ataupun dah nak raya, dah raya ni kan, kalau korang nak balik raya ataupun dah dekat kampung, kereta korang tak boleh nak start, you know who to call. Batteriku.com. Bukan daripada bateri saja, tayar pancit, minyak habis, kunci lock kereta tak boleh nak buka, tak boleh nak start. Kau boleh call je Batteriku.com untuk mendapatkan servis untuk settlekan masalah kereta korang breakdown dekat tepi jalan. Ataupun kalau korang nak datang check kereta korang before ataupun lepas raya untuk check condition kereta korang okey ke tak, dah bawa jalan jauh ataupun nak bawa jalan jauh, korang datang ke B-Garage by Batteriku.com. Dekat situ kita boleh check, full check, pakar diagnostic and troubleshoot korang untuk check kereta-kereta korang. I'm a mechanic. If ada apa-apa masalah ataupun ada benda yang nak kena tukar, so that korang perjalanan lagi smooth raya ni. Kalau korang nak beli merchandise, korang juga boleh pergi ke kita punya website Motomaniac, www.motomaniac.store ataupun TikTok shop kita orang untuk mendapatkan baju-baju cun macam ni. Aku raya tahun ni pakai kurta MM kan? Tapi baju ni malangnya dah habis, so korang tak dapat dah. So siapa yang ada ni memang handsome, special and takkan single lah. Jadi untuk modification yang pertama yang korang boleh buat dekat kereta korang bila korang dah dapat duit raya, ini confirm korang boleh buat. Sebab harga dia dalam 200 ke 300, paling-paling pun 500 lah kalau brand yang lagi tinggi kan. Apakah dia? Cold air intake. Yes. Apakah function cold air intake ni? Bila kau pasang dekat kereta korang, cold air intake ni akan menyalurkan udara yang sejuk dekat dalam enjin korang yang membuatkan airflow lagi mantap dan performance enjin korang lagi cun yang memberi a slight increase of power dekat enjin korang. Jadi bila korang dah dapat duit raya korang, spend lah sikit 200-300 tukar cold air intake tu, baru korang boleh tapau kereta kawan-kawan korang kat luar sana. Jadi untuk mod yang kedua, mod ni memang ramai budak-budak suka tukar. Apakah dia? Exhaust kereta korang. Bila korang tukar exhaust ni, sebenarnya ada function with the right setup yang korang buat dekat kereta korang. Bila korang tukar exhaust, less restriction equals to better flow equals to more power. With the right setup exhaust kereta korang, korang boleh gain 5 ke 10 horsepower untuk kereta korang lah. Tapi costing exhaust ni sebenarnya boleh pergi lagi mahal, sebenarnya sampai beribu juga kalau korang tukar yang full set one system depan sampai belakang. And kalau kereta korang kereta GT86 ataupun kereta SK8 ataupun kereta-kereta yang moden ni kan, dia lagi mahal sebenarnya. Kalau macam aku, Satria Neo, Sefiro kan, Sefiro kau straight pipe ke. Kalau macam Satria Neo kan, aku beli Regu 046R kopi punya, baru 400, 300 setengah. Jadi itulah cerita dia. Bercuti memang best, tapi bercutilah dengan tenang. Tukar sebelongkong, Batteriku.com. Untuk modification yang ketiga, kalau korang nak pakai duit raya korang, aku rasa habis duit raya korang kalau korang beli modification yang ketiga ni. Apakah dia? Modification yang ketiga ni berkait dengan ECU, piggyback dan juga standalone. Jadi kalau kita tahu, banyak kereta-kereta moden dekat luar sekarang, dia didatangi dengan ECU yang boleh remap. Korang boleh remap kereta korang, ambil mapping yang standard tu, remap balik, bagi dia lagi cun, masuk balik, kereta korang lagi power, lagi laju, lagi padu. Tapi dia punya cost pula macam mana? Dia depending kepada harga, ada yang daripada 1000 sehingga 2,500. Tengok kepada kedai yang buat remapping ni. Yang kedua, korang juga boleh masuk piggyback. Apakah itu piggyback? Piggyback ni ada macam-macam brand. Ada E-Manage, ada KKT Compact. Piggyback ni, dia
satu device yang kau pasang sekali dengan ECU kau untuk tunekan kereta korang. Jadi kau pakai dua-dua ni. Dia tak boleh hidup tanpa ECU. ECU boleh hidup sebenarnya tanpa dia, tapi dia tak boleh. Dia macam aku dulu kena tinggal dengan ex aku kan. Aku tak boleh hidup tanpa dia. Tapi sekarang aku lagi kuat. Sebab apa? Sebab sekarang aku adalah standalone. Apakah itu standalone? Standalone adalah ECU yang digantikan daripada ECU standard. Kau cabut keluar, kau masuk standalone. Macam Safiro aku, dia pakai F-Con V-Pro 3.24. Satu standalone yang agak OG, agak otai, tapi dia punya power bandwidth memang besar. Kau boleh tune memang best. Itu semua cerita tuner lah. Ada macam-macam lagi. Ada Link, ada Haltech, Max ECU dan macam-macam lagi untuk korang beli. Harga dia paling keras antara semua. 4,000, 5,000, 6,000. Tengok kepada model apa yang kau ambil untuk kereta apa yang kau ambil. Buang semua wiring kau, buang ECU lama kau, masuk standalone dan masuk wiring baru untuk cucuk daripada standalone tu kepada kereta korang. Dia kategori A, B, C. A paling murah, which is remap. B, piggyback. Piggyback dengan remap ni sebenarnya lebih kurang sama je. C, standalone yang paling mahal lah. Kalau duit raya korang memang masyuk tahun ni, belilah standalone untuk kereta korang. Modification yang keempat, apa yang korang nak boleh buat dekat kereta korang? Korang boleh tukar spark plug dan juga coil plug. Ini adalah benda yang standard, mana-mana dak-dak kereta kat luar sana yang akan tukar untuk dapatkan sedikit increase in performance untuk kereta korang. Maybe dalam 1 ke 2 horsepower. Spark plug dengan coil plug ni dia tak memberikan power yang banyak, tetapi dia memberikan efisiensi dekat kereta korang so that korang boleh mengejar horsepower yang korang nak tanpa engine ada apa-apa problem. Dia punya firing lagi tune, combustion dia lagi tune, lagi efisien lah kereta ataupun engine korang yang korang pasang spark plug dengan coil plug ni. Dia ada banyak macam-macam brand, aftermarket semua ada. So range harga dia lah, maybe kalau total untuk dua barang tu maybe dalam 1,000 ke 2,000. Tengok kepada brand, tengok kepada model kereta juga. Dan untuk mod yang terakhir ni, kalau duit raya korang tak banyak, korang boleh buat sendiri. Kalau duit raya korang banyak, korang dah beli semua yang aku cakap tadi kan, korang boleh pergi hantar orang untuk buat. What is it? Weight reduction. Weight reduction ni di mana engkau stripkan apa-apa benda yang unnecessary dekat dalam kereta korang. Seat belakang, kalau boleh seat sebelah tu pun bawa keluar lah sekali sebab korang single kan. So bawa keluar je. So tinggal dia satu seat. Carpet, tar, spare tire. Kalau korang betul-betul nak buat kereta korang jadi kereta yang racing lah, korang boleh stripkan kereta korang, jadikan kereta tu weight reduction dan membuatkan kereta korang lagi ringan. The lesser the weight, the better the reduction. Betul? Alah. The lesser the weight, the better the power to weight ratio. Jadi nak lagi best, exterior korang tukar dengan barang-barang carbon. Original carbon original carbon baru ringan. Korang tukar barang-barang carbon apa semua. So barang-barang carbon ni tengok certain parts harga dia 1,000 ke 2,000 ke 3,000 ke 5,000. Tengoklah part mana yang korang nak. Tapi kalau korang rasa kereta korang lagi cun tak ada carbon, teruskan bro. Minat itu subjektif kan. Jadi itu sahaja daripada aku, Mike di Motomaniac. Jangan lupa kalau korang nak beli baju, aku pakai baju apa untuk raya ni, baju Motomaniac kurta yang dah habis, yang korang tak boleh nak beli dah sekarang ni, sebab baju ni kita dah keluarkan last year and memang semua orang pakai waktu raya, semua kena puji. Semua yang single tak jadi single dalam lepas raya. Jadi kalau korang nak beli merchandise yang lain, kita ada dekat website kita orang, www.motomania.store ataupun TikTok shop kita orang. Dan kalau kereta korang waktu raya bateri kong ataupun tak boleh nak start, minyak habis, korang punya kunci kereta tak boleh nak start, you know who to call. Batteriku.com. Kau call dia sampai settle masalah kau daripada 30 minit ke 1 jam. And lagi satu, kalau korang nak balik ke kampung halaman tak tukar bateri dah lama, tukar ke bateri Astra, insyaAllah perjalanan korang akan jadi smooth like bara. So see you in the next episode. Selamat Hari Raya. Apa-apa Roger. Ciao.